Sebagaimana contoh yang kita buat dulu. Dunia dengan akhirat ni seumpama lampu dengan bayang-bayang. Kalau kita kejar bayang-bayang, lampu makin lama makin jauh. Sebab bayang-bayang ni dia lari. Dia tak tunggu kita. Kita duk kejar bayang-bayang. Nak tangkap bayang-bayang kita ni duk kejar. Lama-lama dia bawa kita makin jauh daripada lampu. Maksudnya, kita duk kejar dunia, akhirat kita tertinggal di belakang. Kita dapat ke bayang-bayang tadi? Tak dapat. Bila dah jauh sangat daripada lampu, dia akan masuk kawasan gelap, bayang-bayang pun hilang. Masa tu baru kita sedar yang kita tengah tersesat di tengah hutan. Tapi kalau kita kejar akhirat, kita menuju ke arah lampu. Bayang-bayang kita tak tinggal, tapi kita tuju ke arah lampu. Akhirnya lampu pun kita dapat, bayang-bayang pun duduk bawah kaki kita. Maksud dia, kalau kita mengejar akhirat, dunia pun kita dapat. Tapi kalau kita kejar dunia tak dapat, akhirat pun terlepas. Itu bandingannya. Jadi orang yang mencintai dunia ni, waktu nak mati biasanya susah sikit. Dia lambat sikit. Dia mencungak tu lama sikit. Mencungak tu biasalah 2-3 hari kan. Tapi masa nak lepas nyawa tu, orang lain lepas kejapnya, dia lepas cukup lama. Walaupun dia tak bela jin, tak bela apa, tapi nak lepas cukup lama. Sebab apa? Dia cintakan dunia. Jadi masa nyawa kita nak keluar, kita duk main tarik tali dengan malaikat maut. Orang-orang yang tak cinta dunia, dia tak ada masalah. Dia suka lagi mati tu sebab dapat bertemu dengan Tuhan. Mati tu syarat menemui cinta. Jadi dia rasa seronok. Jadi malaikat maut nak ambil nyawa, ambil, dia lepas. Bila lepas senang je. Tengok dia mencungak sekejap. Sekejap dia lepas. Tapi orang yang cinta dunia, dia duk tarik tali. Malaikat dah nak ambil, dia duk tahan. Dia tak mau lepas. Itu yang mati lambat. Sebab apa? Dia duk sayang, duk teringat. Rumah besar, aircon semua. Dengan orang gaji, dengan perhiasan, dengan kolam dalam rumah, kolam luar rumah. Dia rasa sayang nak tinggal tu. Sebab rasa sayang nak tinggal dunia ni menyebabkan dia duk tarik tali dengan malaikat maut. Tu dia lambat nak lepas nyawa. Duk ingat harta. Duk ingat kilang dia siapa nak urus. Duk ingat duit dalam bank. Duit dalam negara, duit luar negara, siapa nak ni. Dia makan tak habis dulu. Siapa yang nak belanja tu, duk ingat. Bila ingat dunia, susah sikit nak mati. Begitu juga kalau ingatkan keluarga. Masa hidup dia tak teringat nak tarbiyah keluarga. Bila dah sakaratul maut baru teringat. Wah, isteri aku di rumah ni sembahyang pun tak betul lagi. Aurat pun tak tutup sempurna, tarbiyah anak-anak pun tak boleh. Aku silap dulu tak ajar, tak bawa mereka ni pergi mengaji. Anak-anak pula adalah 5-6 orang. 5-6 orang pun semua pakai tak boleh pakai kan. Dia teringat tu. Macam mana nasib ni? Isteri dengan 5-6 orang anak ni di hari akhirat aku yang nak kena tanggung. Masa tu kalau boleh dia nak hidup balik, dia nak bawa anak-anak ni pergi belajar agama, tapi malah tak dah, tak boleh dah. Dia teringat dia tu. Menyebabkan nyawa susah nak keluar. Satu lagi kalau banyak dosa. Banyak dosa tak sempat nak taubat, duk teringat. Teringat dosa tu tadi. Dia dah tahu dah sekejap lagi nak mati, malaikat maut pun dah nampak dah. Di dalam kubur dia akan kena, di hari akhirat pun akan kena. Dia nampak benda tu dah. Jadi dia nak lepas nyawa tu, dia tak mau lepas. Kalau boleh dia nak hidup, nak jadi orang soleh pula. Kalau orang dah soleh dah, dia tak kisah. Sekejap dia lepas nyawa tu. Satu lagi, kalau dia buat salah dengan orang lain, dia tak minta maaf. Dia buat salah, tak minta maaf. Baru teringat, dengan orang ni tak minta maaf lagi. Aku buat salah dulu, aku fitnah apa. Jadi susah nak mati. Satu lagi, kalau dia ada layar binatang. Terutamanya kalau kurung ikan, kurung burung. Ikan, akuarium kecil, ikan tu besar. Ikan tu tak bebas. Macam mana terperangkapnya ikan dalam akuarium tu, kalau ikut ahli-ahli sufi, ni pengalaman ahli-ahli sufi lah. Nyawa dia pun susah nak keluar. Burung, saja-saja simpan burung. Bukan kata dia ada buat kajian ke, dia ada jual beli ke, dia ada nak ubat sakit burung ke. Hobi dia saja simpan burung, ikat dia tangkap, tak pergi terbang. Macam mana terikat burung tu, nyawa dia pun terikat, payah nak keluar. Tu nampak nak mati susah. Sebab ada satu kes, satu orang ni dia berubat, dia sakit, berubat merata tempat dah tak mau baik. Suatu hari dia berubat dengan satu orang doktor Cina. Doktor Cina ni saya tak pasti agama Islam ke bukan agama Islam. Jadi doktor Cina ni kata, macam-macam ubat bagilah. Ubat sakit tak baik juga. Jadi doktor ni tanya, di rumah ada kurung binatang tak?
Kita tak ada kurung binatang. Ada tak benda ikan dalam akuarium? Dia tak ada. Lepas ikan tu. Jadi bila balik rumah dia lepas ikan tu, ternyata penyakit dia semakin kurang. Sebab akuarium kecil, ikan besar pun dah boleh. Kalau buat akuarium besar tak apa. Ataupun dalam kolam. Jadi rupanya kalau kita ni kurung binatang, kita punya penyakit dia tak boleh nak baik. Selagi binatang tu terkurung, penyakit pun terkurung dalam diri kita. Ni kajian ahli-ahli sufi. Jadi kalau kita ada kurung apa-apa binatang di rumah, tempat dia tu kecil, kita lepas lah. Kita lepas. Kan? Kalau tempat dia besar tak apa. Sebab tu yang kita berubat tak mau baik. Berubat lah di mana-mana pun tak mau baik.